Iman jom Pak Ko, ikut aku Pak Ko sini. Weh, dia start macam 17 saat weh. Ada masa boleh, ada masa sempat. Sup. Jatuh. Panggil aku jumpa ada orang hitam weh. Alah, tu aku rekod dia, Man. Okey. Jangan nak record ke? Tak payahlah. Oh, hello guys. Selamat datang ke channel Kaget Obake. Hari ni kita akan bermain. Iman, sini. Weh, sumpah aku. Apa-apa. Weh. Jangan sini. Jangan percaya dengan ni. Kenapa? Weh, bodoh. Orang hitam, ada orang hitam. Bodoh? Babi. Taklah. Aku sepatutnya tu tak trust engkau. Aku boleh rasa, weh, aku ada satu feeling tau. Aku ada feeling yang kau tu kau jadi imposter. Cuma aku nak spectate ni. Kalau aku tengok, jangan pandang aku macam tu. Aku nak tengok. Kau pergi yang ada gambar ni. Ya, bunuh. Aku tak tahu apa berlaku. Sekejap. Bunuh. Newbie. Tak kena. Sini kau. Tak apa, aku redha dengan takdir aku ni. Sini kau. Man. Kan ada bagi tahu tu. Oh my god. Sebab dia lemah kat depan muka aku je suruh tu. Dia ada macam option spectate. Tapi kenapa dia tak buat apa-apa kalau aku tekan? Tekan lama. Tak tahu aku tekan macam mana. Kau tekan lama, lepas tu nanti dia bagi pilihan cari nama aku. Berapa lama? Sini kau. Kenapa aku tak tumbuk langsung weh? Maksudnya aku rasa dia tak register. Ke kau ni kau kena salah tulis ni. Bukan salah tulis. Ada button dia lain. So backrock button dia lain. Aduh, mati. Tidak. Weh, tengok ni. Tengok saya Hero. saya pembunuh. Pembunuhan. Kau betray aku. Redus lah. Kan tak apa kau. Dia baik. Weh, alamak Iman. Jangan target aku, Man. Apa salah aku? Apa salah kau target aku dulu? Sebab kau paling senang nak Lagi serang. Kau tak tengok video baru aku lah, yang aku betul-betul elak pembunuhnya kau. Dekat belakang. Dun apa? Tak kena. Lemah. Very bagi. Kau pun. Siapa hati kau? Okay. Wow. Korang. Jauh. Jangan percaya Iman. Kamu kan lari. Aku tak percaya kau. Ni siapa ni? Jungkook. Wah, Jungkook. Jauh kau, Man. I just set him Aku takut tu kalau Iman tiba-tiba datang bunuh aku terus. Aku innocent. Kenapa? Ini tak innocent ke ni? Sebab Iman terlalu baik untuk aku. Oh my god. Apa aku buat? Tapi aku siapa pembunuhnya? Siapa pembunuh? Kenapa kau tembak aku? Siapa pembunuhnya? Cuma kau dapat arrow. Aku nak arrow. Kau kena kumpul koin sampai 10. Lah. Weh. Ini kita macam meme Spiderman tau. Let's go. Aku tak percaya dengan Iman ni. Iman ni terlalu baik untuk aku. Asyik aku. Aku nampak pembunuhnya. Iman aku nampak pembunuhnya. Pembunuhnya Fury. Siapa? Fury. Lah, Fury ada banyak Fury kat game ni weh. Dia belakang aku. Jaga tu. Pakai phone aim susah. Yang tu ke? Tak tahu. Aku tu tahu. Okey, ni ada perempuan biru datang, ni ada topi hitam. Oh, tu. Weh. Kau tak kena. Cibai tak kena lari. Apa yang lain? Lari. Weh, kau cari apa sakal lari? Peluru aku tak ada. Dah habis. Depan weh. Dekat depan tu. Mana? Man! Tak kena cibai. Aku melihat kawan aku mati di sebelah aku tau.
Oh, wait. Dia kat mana? Dia dekat bawah, dia naik atas balik. Oh, fuck. Weh, aku seorang tau. Oh my god. Weh, dia nak turun bawah ni weh. Hati-hati weh kat tangga ni. Dia camping kat tangga. You son of a bitch. AFK. Oh, dia turun weh. Asyik baik tak kena. Emotional. Senang aku dekat laptop. Kalau pakai pun susah tu. Engkau hari tadi aku mati kat depan kau, member mati kat depan kau. Kau tak boleh tembak. Aku dah try tembak tau. Kau tahu tak, dah lah aku susah aim. Lagi tengah nervous pula tu. Fuya, aku jumpa Nezuko. Ni warden siapa mana pula ni? Jatuh je tu aku itu. Dah jumpa. Iman, Oh my God. aku jumpa versi mini kau. Kau main get mini-mini tapi mungkin besarnya. Iman. Jangan main. Dia mini-mini pun pecah telur kita kalau dia hempuk pakai tangan dia. Tapi kelas lain lah. Maksudnya main kelas lain kembali kelas lain. Semua kelas lain. Maksudnya tahap pelajaran dia tu bodoh. Siapa bunuh? Oh, weh. Tu. Weh. Rambut tu. Apa tu? Jacket beige. Ready untuk lari. Okay, kita tengok tu. Man, cepat kumpul ni. Masalahnya aku ni. Weh, kejar kita weh. Run for your life. Run for your life. Bye-bye. Selamat kes Weh, tak dia ke? tak aku. Cip, aku tak kena. Dia tak kena weh. Aku ingat aku boleh. Wow, macam mana anda mati? Apa ni? Oh, itu Ataupun ni yang hiding tu. Hiding. Ha. Oh, hiding tu macam best juga. Sebab kau jadi blok kau. Nanti dia minta Aduh, kau tak dapat ni. Sumpah. sebab nanti dia minta kau jadi blok. Oh, dia bagi pilihan lah kau nak jadi blok apa. Nanti kat map tu kau kena nyorok. Man. Yalah, apa ni? Kau perasan tak? Oh my God. Kau perasan tak bilik ni macam bedroom. Weh, aku pembunuhnya ni. Lembu. Siapa? Lembu. Sekejap, lembu mana? Skin lembu. Dia nak balas Yang dendam. lembu mana? Dia nak balas dendam sebab kita dah korbankan family dia. Saya nampak separuh-separuh je ni. Hah? Hehe. Ah! Apa?